Kalau korang bosan sangat dah main congkak banyak kali kan, and then nak something similar to congkak, inilah game dia guys. Tema game Five Tribes ni, kita adalah kabilah-kabilah Arab di zaman dahulu cuba untuk menyatukan puak-puak Arab yang lain mengikut color dia. Game ni boleh main 2 hingga 5 orang player kalau korang ada expansion. Board game Five Tribes ni, otak korang agak pening sikit lah main sebab dia ada banyak mekanik sikit involved. Sebab ada bidding, and then lepas bidding tu korang kena guna congkak-congkak untuk bergerak. And kalau korang salah bidding, congkak yang korang nak bergerakkan tu mungkin dah tak dapat bergerak. Dekat situ korang banyak bukan berzikir lah di bulan Ramadan. Dalam game ni korang ada 2 fasa. Fasa pertama adalah korang kena bid. Lepas korang bidding tu, siapa yang paling bidding paling tinggi, dia akan jalan dulu dengan ni, angkat satu kumpulan tribe Arab ni dan bergeraklah macam congkak. Lepas korang bergerak tu, kena make sure tempat yang korang land tu, color tribe tu, color yang sama. Lepas korang land satu tempat tu, guna mekanik congkak, korang bukan land kosong-kosong. Korang akan trigger ability tribe Arab tu. Dalam game Five Tribe ni, korang ada 5 tribe lah macam game tu cakap. Tapi setup kita orang and collection kita orang ada expansion. Jadi dalam game Five Tribe collection kita orang ni, ada 6 tribe guys. Pertama sekali ialah warna biru. Warna biru ni korang boleh kumpul duit. Lepas korang kumpul duit, boleh pergi bazar untuk beli barang dekat pasar malam. Lepas tu warna hijau. And then warna merah, of course lah. Buat apa lagi? Pukul orang dekat bazar. Viral sikit. And then yang warna purple ni adalah ability untuk tribe Arab korang tu pergi melukis ataupun buat syair lah kan. Yang warna kuning adalah minister. Okey, menteri-menteri yang tak korup. Yang terakhir sekali warna putih guys. Warna putih ni unik sikit. Korang boleh pergi panggil jin. Okey. Macam cerita Disney tu, tujuan korang semua trigger kuasa-kuasa tribe Arab ni adalah untuk dapatkan point. And by the end of the game, siapa paling banyak point, dialah pemenang guys. Easy. Kenapa aku recommend sangat korang dengan game Five Tribes ni? Sebab the best thing about it is dia guna mekanik congkak, which is a mekanik yang kita orang Melayu dah sentiasa guna guys bila korang main congkak. Tapi dalam game ni ada twist sikit. Korang boleh trigger ability dan macam-macam benda berlaku. Overall game ni tak susah nak ajar, senang nak main, senang nak faham, and then dia require korang critical thinking. That's why it makes the game tu hard to master. Itu yang paling best guys. Bila game hard to master, replayability dia banyak gila. And then jangan lupa, jadi macam kita orang, which is korang beli expansion dia Artisans of Nakala dengan Whims of Sultan, supaya korang boleh main dengan family korang and kawan-kawan korang sampai 5 player. That's it guys. Jumpa di next video.